Pernah tak anda terfikir, ada bandar tersembunyi dalam batu yang dah wujud lebih 2000 tahun? Petra, bandar purba Nabatean, tersembunyi dalam gurun Jordan. Untuk sampai sini, kena lalui lorong batu sempit namanya Sikh. Dan bila sampai hujung Sikh, anda akan terpukau dengan Al-Qazneh Treasury yang dipahat terus dalam batu merah jambu setinggi 40 meter. Bayangkan, lebih 2000 tahun dulu, orang Nabatean pahat bangunan megah ni guna tangan je, tanpa teknologi moden. Petra bukan sekadar satu bangunan, ada lebih 800 monumen dipahat dalam batu merah ni, termasuk makam, kuil dan teater. Orang Nabatean ni memang genius. Mereka bina sistem pengairan canggih untuk simpan air hujan dalam gurun yang kering ni. Kalau nak pengalaman lebih mencabar, naik 800 anak tangga ke monasteri. Penat, tapi pemandangan memang berbaloi gila. Monasteri ni lagi besar dari treasury, tinggi 50 meter. Dipahat untuk Raja Nabatean Obodas yang dipuja macam Tuhan. Petra dah jadi UNESCO World Heritage Site dan salah satu dari 7 keajaiban dunia baru. Memang patut. Petra bukan sekadar destinasi pelancongan, ia saksi kehebatan tamadun purba yang masih berdiri kukuh hingga hari ini. Subhanallah, jangan lupa like, komen dan share.